Caranya begini, kita hendak satu pilihan raya yang adil dan bebas, tapi masalah sekarang ni yang ditimbulkan ramai orang ialah Pakatan Rakyat hendak daftar sebagai satu gabungan parti politik. Tetapi kenapa payah sampai sekarang belum diluluskan? Saya nak beritahu tentang pendaftaran sebagai orang kata apa satu gabungan parti. Itu di bawah jabatan Registrar Societies. Saya percaya kalau kita baca akhbar, banyak telah keluar tentang perkara ini. Tidak ada sebab mengapa kita nak menghalang ada gabungan parti ini dengan simbol dia tersendiri. Saya nak bagi tahu ya, daripada sekadar dari segi saya Barisan Nasional, saya sokong kalau ada simbol baru. Sebab simbol bulan ni orang dah kenal lama. Kalau ada simbol baru, mereka tak tahu ni parti mana, tengah akan cari yang mana bulan mengambang ni yang mana. Ya, DAP dia ada lambang roket dia. Dah semenjak tahun 69 orang-orang yang menyokong DAP tahu parti dia bertanding di atas simbol roket. Jadi kalau dari segi nak kata untung Barisan Nasional, lebih baik ada satu simbol baru yang orang tak kenal, senang kami nak menang pilihan raya. Jadi tak ada sebab untuk kita nak menghalang pendaftaran simbol dan parti baru, gabungan parti baru bagi Pakatan Rakyat. Buatlah, tak ada masalah.